الحمد لله القائل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah adalah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Era Cyber, Perkukuh Akidah, Pendorong Ibadah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyaksikan ledakan teknologi maklumat dan komunikasi semakin pesat berkembang dan berevolusi dalam pelbagai bentuk. Sesiapa yang lalai atau tidak cakna terhadap perubahan ini pasti akan tertinggal jauh ke belakang dalam urusan dunianya. Sudah tentu kita sangat bersyukur kerana perkembangan teknologi yang wujud pada hari ini adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya membuka banyak ruang dan peluang, khususnya dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah, merancangkan usaha penyebaran ilmu serta mempermudah pelaksanaan ibadah harian kita. Justru dalam era digital yang serba canggih ini, amat penting untuk kita manfaatkan ia sebagai medium penyebaran mesej Islam yang sahih. Jangan sampai kecanggihan teknologi ini menjadi perangkap yang menyesatkan, yang menjurumuskan kita ke lembah kejahilan yang dihiasi dengan fitnah, maklumat-maklumat palsu, fahaman ekstrim yang memecah belahkan, serta ajaran sesat yang menyucikan individu tertentu malah berselindung di sebalik retorik agama. Jangan kita menjadi golongan yang hanya menyebarkan sesuatu tanpa meneliti isi kandungnya, gopoh menilai atau menghukum sesuatu tanpa pertimbangan mengikut disiplin ilmu, atau mempercayai sesuatu maklumat tanpa diselidik terlebih dahulu. Kita mesti jujur dalam mencari kebenaran, bukan semata-mata mengiyakan apa yang selari dengan kehendak dan kecenderungan pribadi kita. Maka sebagai umat Islam sudah pasti menjadi tanggungjawab kita untuk merujuk sumber-sumber yang sahih dan mengikut panduan para ulama yang benar-benar memperakui ilmunya, agar kita tidak menjadi penyambung kepada rantai kebatilan yang mana akhirnya mengelirukan umat dan mencemarkan kemuliaan agama. Dalam surah Al-Isra ayat 36 juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang tanggungjawab untuk memilih dan mengikuti maklumat yang diperakui kesahihannya. Sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati semuanya akan dipertanggungjawabkan. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak dinafikan hari ini ramai asatizah yang berkongsi ilmu agama di pelbagai platform media sosial seperti blog, Facebook, YouTube, TikTok dan seumpamanya. Fenomena ini ada sisi manfaatnya tersendiri,
terutama dalam menyebarkan kesedaran tentang cara hidup beragama dalam kalangan masyarakat. Namun dalam kegahairan kita mengambil ilmu secara digital ini, mahu tidak mahu, umat Islam perlu lebih kritis dalam membuat penilaian antara yang benar dan yang salah. Ini kerana semua yang petah bercakap di media sosial benar-benar bukan benar sebagai ahli bidang agama. Ada yang petah berhujah tetapi sebenarnya membina naratif yang mengelirukan, lagi penuh dengan falasi, yakni kekeliruan dan kesilapan dalam berfikir atau berhujah. Ada pula yang berselindung di sebalik istilah agama namun membawa fahaman yang songsang dan menyimpang. Oleh itu amat penting untuk kita menilai bukan sekadar pada gaya penyampaian semata-mata, tetapi pada asas keilmuan dan kesahihan rujukannya. Kita perlu sedar bahawa agama Islam bukan bahan sembang santai yang tidak ada disiplin dan adab. Bukan juga untuk dipetik sebahagian dan ditinggalkan sebahagian yang lain. Ini adalah amanah dan tanggungjawab yang mesti difahami, yang mesti dihayati dan diamalkan, serta dipandu oleh mereka yang thiqah dan mu'tabar, yakni mereka yang mempunyai integriti dan akhlak yang mulia, serta diiktiraf kemuliaannya dan mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, falyanzurir rajulu amman ya'khudhu dinah." Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu yang akan membimbingmu meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka telitilah daripada siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam dunia tanpa sempadan hari ini, kita sebenarnya tidak lagi mempunyai alasan untuk kekal jahil dan terumbang-ambing dalam urusan agama. Dengan kemudahan media sosial dan pelbagai platform digital, ruang untuk bertanya dan mendapatkan pencerahan tentang kemusykilan agama sentiasa terbuka luas. Namun dalam keterbukaan ini, kita perlu tahu kepada siapa soalan itu patut diajukan dan siapa pula yang sepatutnya memberi jawapan. Di negeri Selangor, umat Islam mempunyai saluran rasmi untuk mendapatkan rujukan dan pandangan agama melalui badan berautoriti seperti Jabatan Mufti Negeri Selangor. Lebih penting lagi, para asatizah yang ingin menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat wajib memiliki tauliah daripada Jabatan Agama Islam Selangor, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor 2003. Ia adalah satu benteng penyaringan untuk memastikan hanya mereka yang berkelayakan diizinkan untuk menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat. Sidang hadirin yang dimuliakan, dalam kesempatan ini khatib ingin mengingatkan bahawa walaupun dunia digital telah membuka pelbagai ruang dan kemudahan untuk mempelajari ilmu dan melaksanakan amal ibadah, namun ia tidak seharusnya menjadikan kita semakin lalai atau mengambil ringan dalam soal beragama. Ia kemudahan akses kepada aplikasi waktu solat sepatutnya menjadikan kita lebih cermat dalam menjaga waktu solat pada waktunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya solat itu adalah suatu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman, yang telah ditentukan waktunya. Kemudahan era digital seharusnya dimanfaatkan sebaiknya, bukan kita terus leka dengan alasan sibuk atau menangguh solat semata-mata kerana tuntutan kerja. Begitu juga dengan Al-Quran. Kita kini tidak perlu lagi membawa mushaf besar ke sana sini. Cukup dengan satu aplikasi dalam telefon kita, kita boleh membaca kalam Allah Subhanahu wa taala di mana-mana saja, di samping menjaga adab-adabnya. Dalam urusan zakat juga,
Lembaga Zakat Selangor telah menyediakan pelbagai saluran dalam talian yang cepat, mudah dan selamat, meliputi pengiraan zakat, pembayaran fidyah, bahkan sedekah dan infak. Semua ini merupakan ikhtiar berterusan bagi memudahkan umat Islam menunaikan amanah agama. Namun sayangnya masih ada yang tahu tetapi tidak mahu melaksanakannya. Masih ada yang mampu tetapi terus bertangguh. Faham akan tuntutan tetapi enggan bertindak. Kemudahan yang tersedia akhirnya menjadi sia-sia apabila hati dibelenggu kelainan dan sikap sambil lewa. Maka marilah kita memanfaatkan segala kemudahan ini untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar melihatnya sebagai teknologi, tetapi lihatlah sebagai peluang untuk menambah bekalan akhirat sebelum ajal menutup segala ruang taubat dan amal kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah indahnya Islam. Satu cara hidup yang sempurna, menyeluruh dan sentiasa relevan sepanjang zaman. Islam tidak sekali-kali menolak kemajuan. Bahkan agama ini sentiasa mendorong umatnya untuk berkarya, berfikir dan mencipta demi kemaslahatan ummah. Lihatlah bagaimana para ilmuwan Islam terdahulu telah mendahului zamannya dengan mencipta alatan, menulis karya-karya bermutu, merintis teori-teori daripada nas Al-Quran dan hadis, di mana semua itu hakikatnya lahir daripada semangat agama yang menggalakkan kemajuan demi kemaslahatan. Tambah pula inovasi dan pembaharuan bukanlah perkara yang asing dalam Islam, selama mana ia tidak menyalahi prinsip wahyu dan nilai-nilai syarak. Segala bentuk kecanggihan, sama ada dalam bentuk teknologi, sistem atau aplikasi, jika digunakan dengan adab dan ilmu, maka ia akan menjadi wasilah atau alat yang sangat membantu dalam memperkukuh akidah, menyubur kefahaman agama dan mempermudah urusan ibadah harian kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah ini untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah bijak memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai senjata dakwah dan wadah ilmu dalam menyampaikan risalah Islam, menyuburkan kefahaman agama serta mempermudah urusan ibadah harian. Kedua, umat Islam hendaklah mengutamakan integriti, menyaring setiap maklumat sebelum disebarkan serta memelihara adab dan akhlak dalam setiap jejak maya yang ditinggalkan. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada dalam menggunakan teknologi agar tidak terjerumus dalam penyebaran fitnah, ketagihan hiburan yang melampau serta penularan ideologi yang songsang dan menyesatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Dan mereka yang diridai Allah itu juga ialah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu apabila mereka bertemu dengan orang yang melakukan perbuatan yang tidak berfaedah. Mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri. Surah Al-Furqan ayat 72. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المؤظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Peliharalah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan maksiat, rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Kurniakanlah kepada kami pemimpin yang amanah, jujur dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam di negeri ini, berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.